Periuk nasi lama saya dah rosak, so saya beli yang baru. Untuk periuk yang baru ni saya pilih brand Gabus sebab dia ada banyak sangat function yang kita boleh guna. Kita beli satu benda je boleh buat macam-macam. Lepas tu dia ada pengukus dia juga. Okay, first kita nak try, so kita try masak nasi dulu lah. Okay. Untuk colour dia ni, ni saya paling suka. Cantik sangat colour dia, macam brown-brown dan shiny-shiny sikit. Satu lagi saya suka sebab dia punya penutup atas ni kita boleh buka. Just tarik macam tu, so kita boleh cuci lah lepas masak. So tak adalah dia punya penutup atas ni kotor. Okay, kita dah on switch tadi. Tekan je bahagian menu ni, apa yang kita nak. Macam saya nak masak nasi, so biar ada bling-bling dekat rice tu. So biar je lah. Ni maksudnya dia dah start. Okay, bila dah siap masak je, dekat atas ni dia akan keluar timer 24 jam. Maksudnya nasi kita akan sentiasa panas dalam masa 24 jam. Okay, jom kita tengok betul kena masak. Tengok nasi dia sangat-sangat gebu. Nampak tak? Cuma korek bawah dia. Yang penting bawah dia tak melekat, tak berkerak. So jenis-jenis periuk macam ni memang senang sangat kita nak basuh. So jangan lupa basuh dia punya penutup tadi sekali tau. Okay, so korang kalau berminat dengan periuk nasi brand Gabus ni, make sure dapatkan sekarang sebelum habis stok. Okay, next video saya nak buat kek gunakan periuk nasi ni. Siapa nak tengok, sila komen nak.